Ni kau tengok ni. Minta maaf Pak, sudah 3 kali yo. Saya sudah sabar 3 kali dah, sudah ikat anjing ni. Tak mau ikat anjing pasal apa? Tengok budak jadi macam mana. Saya mau report polis sekarang. Tapi video penuh kau cari sendirilah. Sebab kalau pakcik letak semua dia jadi panjang. Dan bila komen-komen kan kita bercampur-campur kan. Ada yang mempertahan, ada yang menyokong kan. Pusing-pusing akhirnya ada puak dia orang ni dia salah kan. Kenapa budak tu keluar malam? Jadi sebenarnya kan, yang bunuh anjing ni semua buat pasal terancam. Anak sendiri terancam. Yang Melayu pun buat, yang India pun buat, Cina pun buat. Kau boleh semak video-video. Kalau cik letak dia jadi panjang. Jadi sebab apa bila Melayu buat ataupun kerajaan yang buat ataupun orang kerajaan yang terlibat untuk melaksanakan undang-undang yang telah digubal PBT berkaitan dengan ancaman anjing liar, adalah bahaya itu kan. Hanya untuk melaksanakan undang-undang ni. Kenapa dia jadi macam ni? Sampai kau beramuk kan, merusuh depan balai polis, kau nampak tak? Jadi sebenarnya kepada orang Melayu yang khabar Melayu resis ni, yang siapa yang resis sebenarnya? Jadi sebenarnya ini bukan pasal anjing, pasal resis. Pelampau, bukan Melayu harbi yang resis. Dah sampai masa Melayu perlu tamatkan toleransi ni. Tamat. Kita kena tanam pada anak-anak kita betapa bahayanya agama paria Dalit ni. Pakcik, dia orang ni bukan Hindu ke pakcik? Bukan. Sebab Hindu pun sebenarnya kalau asal usul itu, Hindu ni dia larang kasta Dalit paria ni masuk kuil. Aku pergi semak fakta ni kalau cik letak jadi panjang. Jadi dia ni dia cuba tiru Hindu dan dia claim dia ni Hindu, tapi dia tak sedar sebenarnya dia ni mencipta agama sendiri. Cuba kau perhati elok-elok. Agama dia orang ni dia ritual je. Dia tak ada education macam kuliah-kuliah pengajian kitab tu sendiri. Macam Kristian kan, hari Ahad kan, dia duduk dalam kursi panjang, dia dengar padri buka kitab kan, education. Macam kita Islam ada, macam Hindu yang Brahmin tu ada. Tapi dia tak ada. Agama paria ni dia tak ada. Dia ritual je. Dia main ceroboh je. Tanah orang untuk solat. Nak solat dia ceroboh tanah. Nampak bodoh sikit, tu Tuhan. Dia ceroboh, dia buat tempat semayang. Dia tak ikut kitab dan dia tak ada kitab pun. Agama Dalit paria ni, dia satu agama yang merosakkan gua-gua orang tempatan. Jadi kita kena berhenti untuk menyebut Hindu pada penganut agama paria. Tak adil pada orang agama Hindu yang ori. Tak adil. Dan kita kena berhenti sebut India pada orang Dalit. Tak adil. Tak adil pada orang Sing, orang Punjab lah, Kristian India. Tak adil lah. Tu sebab tamadun India ni kosan rupa-rupa dia ni botol. Dia buat kasta-kasta tu botol. Jadi dia keluarkan Dalit paria, dia label ini Dalit ni paria. Memang botol kosan Dia tak macam orang Sing, dia tak macam orang Punjab, dia tak macam orang Aryan. Dia senang cerita dia ni makhluk perosak lah. Senang cerita Melayu yang paling baik ni pun susah nak bermasyarakat dengan dia ni. Kau bayang kalau orang Aryan, orang India tu sendiri, yang Punjab, yang Sing tu sebab dia ada kasta kosan ni, tamadun India tu, dia botol. Jadi henti sebut India pada orang Dalit. Kita kena sebut dia Dalit. Agama Hindu pun tak boleh sebut pada dia orang ni. Dia orang ni agama paria, agama Dalit. Sebab agama Hindu dia tak bunuh bombo. Agama Hindu dia tak rosakkan gua. Agama Hindu dia tak pacak kuil nak semayang dia tanpa izin. Ni semua kerja agama Dalit paria. Satu kaum yang tamadun India ni dia lebih lama daripada Muhammad SAW. Jadi tamadun India ni dia telah menghukum orang Dalit ni dia keluar daripada kasta. Kasta tu pun tak boleh masuk. Kuil pun tak boleh masuk. Mula-mula kita tak tahu. Kosan ni lah memang betul. Okay, jadi bagaimana mahu memperkasakan generasi kita dari ancaman agama paria Dalit ni? Pertama, kita kena putuskan kelahiran bayi Muslim dari ritualistik dan apologetik. Kalau kau nak tahu benda ni, kau kena apa itu ritualistik, apa itu apologetik. Okey, bagaimana nak mula? Selain daripada buku latihan kanak-kanak yang pakcik jual sambil kutip tabung Abatasa ni, kau boleh klik link di bio ataupun profile. Pakcik guna duit tabung yang sama tu untuk lancarkan pertandingan poster bertajuk Agama Dalit Musuh Negara. Kita kena masukkan slogan dalam poster tu, pembunuh adib atau pencuri tanah atau perosak gua atau apa-apa fakta sejarah yang berlaku pada zaman kita ni. Yang bukan fakta jangan masukkan. Jangan kita menambah-nambah. Nanti tak dapat pahala. Nanti Tuhan tak tolong kita. Fakta sahaja. Okey, kalau masukkan dalam poster tu. Tujuan supaya anak-anak kita ingat bahaya. Pasal dia tak melalui. Pada zaman kita ni, kita yang melalui. Nanti dia ni dia dah tak melalui dah, dia dah pudar. Jadi kita kena ada poster ni. Kalau lah ramai 10 orang masuk, join 5 boleh orang masuk, adalah 5 boleh poster. Jadi 5 boleh poster tu kita pilih-pilih yang cantik, kita print dan wajibkan tampal di dinding rumah kita ni. Dia sebelah mau bahaya dadah vape rokok kan. Jadi anak-anak kita ni keluar masuk dia akan tengok poster tu.
Kalau dia tak mula-mula memang dia tak faham kan, kita kena jelaskan. Lama-lama dia tengok dia tahu apa yang abah dia jelaskan. Dia tengok dia tahu apa yang amak kita khabar tentang poster ni. Jadi dia membosar tu dalam keadaan yang bersedia. Jadi buat dan letak hashtag agama Dalit musuh negara. Nanti bila kita semua dan pakcik sendiri tokan hashtag tu, snap dia boleh keluar lah. Boleh tengok semua poster-poster tu. Pakcik ambil tabung batasan ni, ada hadiah RM50 je lah. Sebanyak ompet pemenang. Duit tabung pun tak banyak. Pasal Pakcik bukan influencer tahap ratus-ratus ribu. Saya minta tolong share lah pertandingan ni. Ini jihad kocik kita dalam usaha kita membenteng negara di masa depan. Share.